Hello everyone, saya lah Cikgu. Yeah, welcome to my YouTube channel saya. Okay, so hari ini kita akan sambung kerja khusus 2025. Okay, so hari ini kita sudah sampai mana? Okay, untuk last part kita sudah sampai imbangan duga. So, saya pun sudah congratulations semua murid yang dapat imbang lah dalam last part. Okay, so kalau you sudah imbang, so baru you boleh terus buat yang part ini. Okay. So ingat subscribe YouTube channel saya dengan follow TikTok saya. Okay, TikTok saya nama Ye, Cikgu Ye. Okay, you search Cikgu Ye. Sana saya akan upload beberapa itu apa soalan yang subjek prinsip perakaunan untuk praktis lagi saya pun ada ajar kat sana. So TikTok you follow saja. Okay, you follow. You boleh bersama-sama belajar itu prinsip perakaunan. Okay. So, di sini kita akan sambungkan. Hari ini kita akan sambung di H. Kerana G kita sudah siap. Okay? G sudah siap punya. Okay? So, sekarang kita sambung H. H di sini ialah buat senalai beralasan pada direct imbangan. Yes. Ini dia ialah kita punya Form 4 bab Ek. Masih ingat tak bab Ek Form 4? Kita buat itu penyata kewangan. APUR PKK. Dia punya soalan dia ada maklumat tambahan kan. Yang itu ialah pelarasan. So hari ini, okay, Dajo ini, soalan ini dia beritahu you nak buat pelarasan yang dia bagi punya. Okay, yang soalan beri punya. Okay, maksudnya kita sekarang nak ikut yang pelarasan dia suruh kita buat and then kita nak buat sendiri. So setiap murid tak sama punya. Okay, so kita let's do it. Okay, kita tengok apa yang nak buat pelarasan projek ini. So di sini, okay, kita ada nambah polisi susun nilai. Yes. So I think lah semua murid prinsip perakaunan mesti tahu apa itu susun nilai. So susun nilai untuk projek ini kita ada dua aset bukan semasa kena susun nilai. Yang first kali, okay, ialah kita punya kenderaan. And then dia suruh you guna baki berkurangan. And then dia punya kadar dia ialah 10% setahun. So kita mesti nak buat satu jadual yang macam ini ialah kita punya senarai peralasan. Yes. Okay. So yang itu table dia ada kasih yang saya lukis di sini ya bill, pelarasan, pengiraan, debit dan kredit. Okay. Lima barang ini. So yang first kali kita ada kenderaan nak susun nilai kan. So ikut dia. Dia dah you guna kaedah baki berkurangan. So kita pelarasan kita boleh tulis kenderaan disusun nilai pada kadar 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Ini saja. You ikut saja. And then kita boleh ikut balik kenderaan kamu ialah berapa. Okay, sekarang you nak buat kenderaan kan? So you mesti tengok balik imbangan duga di sini yang you buat yang last part punya. You siap dekat last part punya. So kenderaan di sini adalah 20,000. Lagi kita ada susun nilai terkumpul kenderaan kan? Jika soalan dia suruh you buat baki berkurangan, maksudnya kenderaan kena tolak susun nilai terkumpul baru darab yang kadar dia beri. Faham maksud saya tak? Maksudnya kenderaan kita ialah 20,000 and then susun yang terkumpul kenderaan di sini ada 3,800. So di sini pelarasan kita akan buat macam ini. 20,000 tolak 3,800. Baru darab yang dia punya percentage. Okay? Ini suruh dia baki berkurangan. Okay? Tolak dulu and then baru darab yang percentage dia kasih. Ini kita lagi nak darab lagi satu barang ialah 1/12. Kenapa? Kerana kita buat projek ini hanya rekod satu bulan saja. So kalau you hanya darab 10%, ini untuk setahun. Maksudnya 12 bulan. So kita nak cari berapa susunnya untuk kenderaan ini untuk sebulan saja. So sekarang kita mesti nak darab dengan 1/12. So jadi kita punya jawapan 130 susun nilai untuk kenderaan. Senang. Boleh faham tak? I think semua orang sama lah ini. So, saya letak yang warna hitam. And then, kita kena debit susun nilai kenderaan 135. And then, kredit susun nilai terkumpul kenderaan. Okay? 135. Okay? So, untuk ini, okay. Saya terus aja semua tiga ini. So, okay. Nanti ya. Okay. Sekarang you siapkan ini kan. Kita boleh buka jurnal am pelarasan. Kerana nanti kita nak buat jurnal am dulu untuk buat pelarasan. Okay. Yang ini ialah dia punya I nak buat punya. Okay.
So kalau you buka satu jurnal am, tarik portfolio, debit kredit, you ikut saja yang apa you debit dengan kredit. Saya debit susun nilai kenderaan kan. So sini juga akan debit susun nilai kenderaan. Nampak tak? Dia senang saja. And then kita nak kredit susun nilai terkumpul kenderaan. Okay? Susun nilai terkumpul kenderaan. Okay? Ikut saja. Okay? Tajuk pun ada bagi dahulu nak keterangan. Keterangannya lah maksud dia. Bawah ni ayat ni. So kita bertulis merekodkan susun nilai kenderaan. Yes. Macam ni saja. Senang. Senang. Okay. So ini siap. Kita boleh sambung yang kedua dia nak kita buat. Ya lengkapan. And then dia punya kaedah garis lurus. So ikut balik di sini. Yang kedua. Lengkapan. Okay. And then dia dah ada kasih kadar kan. Dia kasih apa? Tempoh usia guna 5 tahun dengan nilai scrap RM500 Malaysia. Okay. Apa maksud ini? Okay, tengok. Garis lurus actually maksudnya setiap tahun you punya susun nilai akan sama. Maksudnya tak payah tolak terus guna kos lengkapan darab itu percentage. Tapi soalan ini dia tak ada kasih kadar. Dia bagi tahu you punya lengkapan tempoh usia guna ialah 5 tahun. Maksudnya dia boleh guna 5 tahun and then nilai scrap ni maksudnya yang tahun kelima you punya lengkapan akan drop itu value sampai 500, paling rendah 500 yang tahun kelima. So, di sini kita boleh tulis dulu lengkapan digunakan selama 5 tahun dengan nilai scrap 500. Ikut balik yang apa ni sini tulis. Okay? Lagi pengiraan dia how? Sangat senang. You ikut balik imbangan juga. Lengkapan kamu berapa? Lengkapan kita 12500. Okay? Tapi jangan guna susun yang terkumpul lengkapan kerana dia suruh guna garis lurus. Garis lurus maksudnya tak payah tolak. Tak payah tolak. Ingat saja, tak payah tolak untuk garis lurus. And then, kita boleh sambungkan. Kita tolak 500 yang dia bagi. Maksudnya, kalau saya guna kos ini, tolak yang 500, ini ialah kita punya jumlah susun nilai. Jumlah yang drop dalam 5 tahun ini. Faham maksud saya tak? Jumlah yang drop dia punya value dalam 5 tahun. And then kita boleh divide-kan 5 tahun darab 12 bulan. Kerana kita nak cari satu bulan drop berapa. Kerana kita record punya projek ini ialah sebulan saja kan. So kita nak record satu bulan saja. Tapi dia cakap sini 5 tahun dia drop. So 5 tahun ada berapa bulan? Kita kena darab 12 baru tahu. Oh, 5 tahun ada 60 bulan. So baru kita guna yang jumlah susun nilai di sini divide atau bahagikan 60 bulan. Maksudnya akan susun nilai lengkapan akan susun nilai 200 sebulan. So after you dapat jawapan ini, you pun sama juga debit susun nilai lengkapan 200, kredit susun nilai terkumpul lengkapan 200. Faham tak? Sama saja. Yang itu dia punya pengiraan tak sama. Yang beza dia kaedah, so pengiraan pun juga beza. So, siapkan ini, kita boleh sambung bawah. Yang jurnal am sini, kita akan debit susun nilai lengkapan, kredit susun nilai terkumpul lengkapan 200, and then record dia punya ayat, merekodkan susun nilai lengkapan. Yang ini sahaja. Siap. Siap. So habis kita boleh teruskan tengok dia masih nak kita buat apa. Dia ada masih nak kita buat punya peruntukan hutang ragu. Apa ni peruntukan hutang ragu? Maksudnya kita estimate berapa ABT kita tak akan dikutip balik itu hutang. Okay, ini estimate. So kadar di sini dia dah ada beritahu. Dia cakap mengikut kadar bersesuaian. Maksudnya you boleh set sendiri. Okay, you tulis apa-apa you nak. Okay, so di sini saya tulis peruntukan hutang ragu diselaraskan mengikut kaedah, saya tulis 2%. Sometimes cikgu sekolah dia akan beritahu berapa persen sampai berapa persen dia punya range. You ikut saja. Okay, so saya guna 2%. You ikut balik yang apa cikgu sekolah you cakap. Okay, dia ada beritahu, so you ikut. Okay, ikut dia punya. Okay, ikut dia bagi punya range. Normally akan 2% sampai 6%. I think lah, okay. So saya pilih yang paling rendah 2%. So how to kira peruntukan hutang ragu di sini? Sangat senang saja. Kita nak guna akaun belum terima darab 2% ini. So kita tengok balik yang berapa you punya imbangan tugas ini, berapa untuk ABT kita. Kita ada dua bilangan kan?
satu bilangan S, satu bilangan T. So you tengok balik imbangan juga kamu. Berapa amount dia untuk dua ABT ini? Saya punya 14050, 110, 100. And then dua campur baru darab yang kadar kita. Okay, so kita dah campur. Nampak tak? Saya buat campuran. Ya, 4,050 ringgit tambah 10,000 100 ringgit. And then darab 2%. Jadi kita punya peruntukan hutang ragu 283 ringgit. Okay, 283 ringgit. Okay, kalau you sudah dapat you punya jawapan peruntukan hutang ragu, jangan debit kredit dulu. Kerana kita nak find out sekarang peruntukan hutang ragu kita sudah dampar ke tolak. How we know dampar ke tolak? Tengok balik imbangan juga di sini. Okay? Setiap murid mesti ada peruntukan hutang ragu punya. Ini yang O punya, lama punya. Ataupun kita suruh dia baki awal punya, last month punya, last year punya. Last year kita pun juga ada kira peruntukan hutang ragu. Tapi harga dia 200 ringgit. Sekarang yang baru punya kita kira. Saya punya dapat 283. Maksudnya, kita sudah bertambah. Okey, dari 201 bertambah kepada 283. So, kita nak cari berapa bertambah. Kalau you punya berkurang pun boleh punya. Okey, sekarang saya jelaskan when bertambah, how to record. So, kita tolak dulu. So, kita dapat yang bertambah 82 di sini. Kita akan debit penambahan hutang ragu. Ini kita punya belanja. Kerana sekarang lagi ada 82 ringgit. Tak akan dapat. Maksudnya, ini ialah bad things. Not good one. Lagi banyak duit you tak dapat, lagi you teruk lah. Lagi you tak bagus lah you punya perniagaan. So, kita lagi expenses, belanja banyak. So, ini ialah debit belanja, penambahan hutang ragu. And then kita akan kredit peruntukan hutang ragu juga. Peruntukan hutang ragu akan sudah meningkat 82. So, kita kena kredit. Okay? Kalau you cari you punya, you kurang. Kalau you kurang 100. Okay, saya bagi contoh. You akan debit peruntukan hutang ragu. Kalau kurang, debit peruntukan hutang ragu 100. And then kredit pengurangan hutang ragu. Kerana pengurangan hutang ragu ialah hasil. Kena kredit. Okay? Kerana ini ialah good things kalau dia kurang. Maksudnya kita akan dapat lagi banyak duit. Okay? Boleh dikutip daripada bilangan kita. Ini kita suruh dia pengurangan. But I think banyak murid akan dapat yang penambahan lah. I think lah. Okay? So, siap. So, kalau you siap, you boleh cuma buat jenaan pelarasan di sini. You akan debit penambahan yang tadi saya cakap punya. And then kredit peruntukan 82. And then ayat dia you boleh tulis merekod penambahan hutang ragu. Senang. Kalau you siap, kita boleh sambung buat empat barang ini. Okay, di sini saya beri tahu yang ini saya punya suggestion. Okay, nak buat apa? Okay, tapi cikgu sekolah dia ada ajar, you ikut dia. Okay, untuk ini saya untuk you rujuk saja. Ha? Okay, tengok. So, untuk yang first kali, kita ada satu item hasil belum terima nak buat. So, dalam kita punya projek ini, okay, kita ada satu barang. Betul-betul, dia belum terima punya. Kita suruh dia hasil belum terima. Apa tu? Faedah atas simpanan tetap. Kalau you masih ingat, faedah atas simpanan tetap, di sini dia ada tulis tempoh 6 bulan, matang 30 Jun 2025. Maksudnya matang dah end in this month, okay, at the end of the month lah. Okay. So, lagi dia ada bagi tahu kadar untuk simpanan tetap ialah 2.5% untuk setahun. So, dalam projek ini, lampiran si urus niaga kita masih belum terima faedah ini kan? Okey, kalau ada faedah ini, dia mesti akan berlaku dalam imbangan juga. You boleh tengok sini, ada faedah atas simpanan tak? Jangan tengok simpanan tetap. Ini simpanan tetap, bukan faedah. So, di sini masih belum lagi faedah atas simpanan tetap rekod di sini kan? Pinjaman ada, tapi simpanan tak ada. So, maksudnya you belum lagi terima. So, sekarang you nak rekod. Berapa you belum terima. So, sini saya akan ajar. I think semua orang juga sama punya lah. Semua orang pun tak ada diterima yang simpanan ini punya faedah. So, kita boleh tulis faedah dan simpanan tetap masih belum diterima pada bulan Jun. And then kita kira.
Berapa simpanan tetap dulu? 50 ribu kan? So kita boleh guna 50 ribu ini darab 2.5%. Tapi you boleh nampak tak? Simpanan tetap ini simpan 6 bulan saja. Kalau you hanya darab 2.5%, yang ini untuk setahun. So kita nak cari out, nak find out 6 bulan, 6 month only. How much the faedah? Faham maksud saya tak? So kita darab 6 per 12. Okay? 6 per 12. So jadi kita punya faedah atas simpanan tetap masih belum diterima ialah 625. Ini ialah cara untuk mengira faedah atas simpanan tetap. So, apa nak kita debit dengan kredit? Kita akan debit faedah atas simpanan tetap belum terima. Ini kita punya aset semasa. Okey? Lagi kita akan kredit faedah atas simpanan tetap. Ini ialah hasil kita. So, debit ni, kredit ini. Kalau you siap, you boleh tengok sini. Buat jurnal am pelarasan. Debit faedah atas simpanan tetap belum terima. Kredit faedah atas simpanan tetap. And then merekodkan faedah atas simpanan tetap belum terima. Siap. Siap. Okay. So kalau you siap sampai sini, you boleh teruskan buat yang kedua. Dia ada beri tahu nak buat dua item belanja belum bayar. I think ada sekolah yang tak sama punya. Tapi saya buat yang saya punya lah. I think this one is the correct one. Okay. So you just refer only Just don't copy all my answer. Okay. Just refer. Kerana cikgu sekolah mungkin dia ada bagi tahu nak buat apa belanja belum bayar dalam projek ini. Okay. So untuk pendapatan saya ingat yang ini belanja telefon dan internet belum bayar. Okay. Kenapa ini? Kalau you boleh nampak dalam soalan, kita punya lampiran C di sini. Lampiran C mana? Saya tengok untuk muka surat yang paling terakhir sana. Wih, sudah mana pergi? Ini. Saya tolong you check muka surat berapa? Saya tolong you. So, kita boleh nampak dalam muka surat 18. Okay, page 18. So, di sini kita masih ingat tak? Kita ada satu bill electric utility. Kita hanya rekod dua sahaja di sini. Kan? Lagi satu kita tak ada rekod. Maksudnya kita masih belum bayar lagi. So kita sekarang saya punya sudah bayar elektrik dengan air. So masih tinggal telefon dan internet. So you tengok balance di sini apa yang you masih yang tinggal kosong punya. Yang itu ialah you punya utility belum bayar. So di sini saya tulis belanja telefon dan internet masih belum dijelaskan pada bulan ini. So berapa you nak tulis? Just up to you. This depends on you. Tapi yang nak logic lah. So normally telefon dan internet saya ingat lah 200. Okay, ini tak payah kira apa-apa. You set apa amount saja. You set saja. So, di sini kita akan debit utility 200 lagi. Nak tambah balik. Kerana kita sudah belum bayar, maksud kita nak tambah balik. Lagi nak kredit utility belum bayar, 200. So, siap kita boleh sambung buat jurnal am. Debit utility 200, the credit utility belum bayar 200. And then merekodkan utility belum bayar. Senang. Okay? So, after you finish, you kena buat lagi satu kan? Kita ada dua belanja belum bayar nak buat kan? Ikut yang soalan dia kasih. Dia tadi sudah beri tahu nak buat dua. So, satu ialah utility. So, lagi satu saya buat apa? Tengok sini. Lagi satu saya buat faedah atas simpanan. Pinjaman. Faedah atas pinjaman yang berkongsi ini. Belum bayar. Saya tak tahu cikgu sekolah boleh accept tak. Tapi saya pun I ikut saya punya logic buat Okay. So kenapa lagi ada faedah atas pinjaman belum bayar? Kalau you masih ingat dalam lampiran C urus niaga yang pertama kita ada berkongsi Alice lah. Okay, wait. I tolong you cari ya. Ini muka surat 10. Kalau you masih ingat ada berkongsi A memberi pinjaman kepada perkongsian 6,000. Tapi ini dia ada faedah punya. Kita nak bayar balik faedah kepada pekongsi A kita. Kan? So, berapa faedah itu, you nak ikut balik berapa you set dalam profil perniagaan sana. Ikatan perjanjian. I tak tahu you guys masih ingat tak? Ikatan perjanjian, you ikut balik yang sana punya profil.
Wait I show you, I show you. Yes, yang di sini. Ingat tak? Profil perniagaan kamu, you ada yang ke-12, ada 5 barang di sini. Satu yang dalam satu ada satu barang ialah faedah atas pinjaman berkongsi. Masih ingat tak? I think yang kedua lah. So you tengok balik sini, berapa persen you set? Tapi saya sudah delete. Okay, sorry. So saya tak boleh show you. Tapi saya sudah buat lah. Saya set 10% untuk faedah atas pinjaman. So, you ikut balik sini, profil perniagaan sini. Berapa you set tu sudah? Awal-awal you sudah set punya. So, di sini kita beri pinjaman daripada berkongsi A kan. Kita dapat 6,000. And then darab 10%. Sama juga, kena darab 1/12. Kerana kita nak cari out, find out. Untuk sebulan berapa kita nak bayar dia. Sekarang kita masih belum bayar dia lagi kan? Okay, sometimes ada student cakap, cikgu bukan sudah bayar meh? Imbalan juga ada faedah atas pinjaman. Yang ini pinjaman bank. Bank ialah yang bayar untuk bank punya. Sekarang yang faedah pinjaman untuk pekongsi A. Ini pekongsi punya. Lagi ini akan rekod kat dalam APUR belanja nanti. APUR, akaun perdagangan dan untung rugi. So, you mesti ingat lah. So, sangat senang saja. Berapa you cari you punya jawapan, you debit faedah pinjaman A. Okay, ikut balik siapa nama pekongsi A kamu. Saya at least RM50. Lagi kredit faedah atas pinjaman at least belum bayar RM50 juga. So, nanti you siapkan ini, kita boleh buat yang dalam jurnal am. Debit faedah atas pinjaman A. 50, faedah atas pinjaman A belum bayar 50. And then merekodkan faedah atas pinjaman berkongsi belum bayar. Okay? Okay ah, you guys boleh faham ah? Okay? So kita boleh sambung. Nah, buat yang seterusnya pelarasan dia ada apa lagi? So siapkan dua belanja belum bayar. Kita boleh buat satu lagi belanja prabayar. So I think semua murid sama punya. Belanja prabayar ada. So you ikut balik dalam you punya urus niaga di sini. Kita ada bayar sewa punya. Kita ada bayar sewa punya. Saya tengok di mana itu sewa. Wait ah. I think sama juga muka surah 10. Muka surah 10. Hmm. Yang tadi dia atas ini pinjaman kan? Nah, ini ketiga tarik. Kita nampak tak? Kita ada bayar satu sewa. Berapa harga you punya? You ikut sini. And then kita bayar untuk 3 bulan. Maksudnya ada 2 bulan lebih bayar. Ini kita suruh dia prabayar. So kita nak cari berapa prabayar dia. So saya tulis pada 3 Jun 2025. Sewa kedai sebanyak 4,500 adalah untuk tempoh 3 bulan. Sama dengan ini. So sama juga kita boleh find out sewa prabayar berapa. So kita guna RM4,500 darab 2/3. Okay, 2/3 ya, 2/3. Kerana kita nak dapat, okay, 2 bulan ini dia berapa harga dia. So dapat 3,000 lah. Yang 3,000 ialah kita punya prabayar. So kita kena debit sewa prabayar 3,000, kredit sewa 3,000. Kerana sewa prabayar ialah kita punya aset semasa nanti. And then sewa akan tolak keluar. Kalau prabayar you kena apa? Tolak keluar. Okay. So, di sini kita pun juga boleh sambung buat dalam jurnal pelarasan. Debit sewa prabayar 3,000, kredit sewa 3,000. And then, merekod sewa prabayar di sini. Okay, merekod sewa prabayar. Siap, kita boleh sambung yang terakhir. Pelarasan dia terakhir di sini. Nak buat satu item pembetulan kesilapan. Untuk pembetulan kesilapan ini ialah kita belajar dalam tahun lepas, Form 4, bab 9. Okay? Kalau you tak tahu tak apa, saya pun akan ajar. Okay, ini semua murid tak sama punya. Kerana kesilapan ada banyak. Kesilapan emau, kesilapan ketinggalan, kesilapan terbalik atau songsang. Di sini saya ingat masih paling senang yang kesilapan ketinggalan. Okay, you missing satu urus niaga, you belum rekod. Ini sangat senang untuk murid-murid. So, di sini saya buat satu ketinggalan kesilapan ialah membayar insurans perniagaan sebanyak 300 dengan bank. Ini masih belum direkodkan dalam mana-mana buku. Nampak keyword ini maksudnya kesilapan ketinggalan. So, kalau you sudah missing ini record, you record sekarang lah. So, berapa you sudah bayar? Saya tulis 300 lah untuk sebulan. Oke, saya ikut saya sendiri punya. You pun juga boleh ikut kamu punya. Oke. Bukan mesti nak insurance. You boleh buat promosi pun boleh.
membeli alat tulis pun boleh. Semua pun boleh ni. Okay, you ikut balik. Okay, so di sini kita akan debit insurance 300, credit bank. So sama juga jurnal am sini akan debit insurance 300, credit bank 300, and then tulis merekod pembetulan kesilapan ketinggalan. So sini sudah siap semua pelarasan dengan jurnal am lah. Okay. So, jika kamu sudah siap, okay, kita boleh sambung buat apa? Buat itu E, I, O, apa buat kita boleh buat yang tadi kita punya ledger am pelarasan. Ledger am bila buat bentuk T macam ini. Yang apa you sudah berkaitan dalam jurnal am sini pelarasan, so you akan pindah ke ledger. Masa yang tepat kita buat buku catatan pertama, and then selepas buku catatan pertama kita buat ledger. Ini juga kena buat ledger. So macam mana buat ledger di sini? Okay, saya pun juga akan tunjuk Okay, you tengok baik-baik. So di sini kita sudah ada jurnal am pelarasan kan? Okay, jurnal am pelarasan kan kita ada. Okay, tengok di sini. Nah, semua ini. So yang first kali kita ada susun nilai kenderaan. So kita kena buka satu account susun nilai kenderaan juga. Okay? And then kita debit RM135. Debit. So sama juga kita akan debit di sini. And then kita butuh tulis susun ya terkumpul kenderaan. Yang kredit punya nama. Tulis kat debit sini. Okay? 135. And then you boleh tutup account ini. Bagi HP dia, bagi BB. Siap. Macam dulu kita buat ledger punya kan. Okay? Tutup kredit debit. So yang kedua kita nak buka satu susun ya terkumpul kenderaan. So, untuk susun yang terkumpul kenderaan ni, you mesti rekod baki BB. Kerana dalam imbangan duga kita, sudah ada susun yang terkumpul kenderaan 3,800 kan? Nampak tak? Tengok balik. Semua orang juga ada punya. 3,800. So, you credit dulu. Letak kredit. Kerana dia kat kredit susun yang terkumpul. And then, baru letak yang jurnal am you buat punya kredit susun nilai terkumpul kenderaan 135. And then, putih tulis yang susun nilai kenderaan punya nama. And then campur dua amount, dapat bagi HP baru. Maksudnya sekarang tahun ini, bulan ini, you sudah lagi drop you punya value. So lagi tambah lah. So maksudnya sudah tambah kepada RM3,930. And then bagi HP, bagi BB. Siap. Maksudnya, kalau you buka ledger, okay, ledger beralasan, yang itu account, dia pernah keluar ataupun benar berlaku dalam imbangan juga, dia mesti ada baki BB. Baki BB. Tapi yang baru punya, maksudnya contohnya susun yang kenderaan dia yang baru punya, dalam imbangan juga dah ada. So, you boleh terus debit and then tutup. Kalau yang bukan baru punya, you mesti ada baki BB. Okay? Tak apa. Tak faham? Lagi buat satu kali. Tengok boleh faham tak? So untuk susun nilai kelengkapan nanti next one. Susun nilai kelengkapan tak ada kat imbangan juga kan? So kita terus debit sajalah. Berapa dia? 200. Bagi HP, bagi B. Tutup. Yang baru punya sangat senang. Tapi untuk susun nilai lengkapan, dia ada kat imbangan juga terserah. Imbangan juga di sini. 4,800 nampak tak? Imbangan juga kita. So kita kena tulis bagi BB yang amount tu. Baru kredit susun nilai lengkapan. 200. And then campur, cari yang bagi HP baru. Saya punya 5,000. And then bagi BB. Pindah ke kredit sini. Siap. Siap. Okay. So, di sini kita boleh sambungkan yang ketiga. So, kita kena debit penambahan hutang ragu lah. So, kita akan buka satu ledger baru. Penambahan hutang ragu. So, di sini kita akan debit. And then, ini yang baru punya saat. So, dah ada baki BB lah. So, baru saya tulis di sini peruntukan hutang ragu. Dia punya nama 82. And then bagi HP, bagi BB. Tapi untuk peruntukan hutang ragu, dalam imbangan duga kita ada kan? Imbangan duga kita ada. Kat kredit sini. 201. So, sini akan letak baki BB dulu. 201. Kredit sini. And then baru kredit lagi satu kali 82. So, jadi kita boleh dapat 283 lah. Okay, yang baru punya peruntukan hutang ragu. And then bagi HP. Pindah ke sini. Siap. Siap, kita boleh sambung buat lagi. Faedah atas simpanan tetap belum terima dengan faedah atas simpanan tetap. Ini dua-dua pun baru punya account. So, sangat senang. So, sekarang you nak debit faedah simpanan belum terima. So, you buka satu faedah atas simpanan tetap belum terima account. And then debit sini letak faedah simpanan tetap yang kredit punya. Nama dia. 625. And then bagi HP, bagi BB pindah sini.
Tapi untuk faedah atas simpanan tetap, sama juga dia dah ada berlaku dalam imbangan juga. Dia pun juga yang baru punya account. So, you buka account faedah simpanan tetap. And then credit sini you letak yang nama yang debit tadi. Faedah atas simpanan tetap belum terima. Amount dia 625. Okay, and then bagi HP, bagi BB. Tutup. Senang untuk dua ini. Senang. Okay, siap kita boleh sambung utility dengan utility belum bayar. So, utility ada dalam imbangan juga kan? You tengok balik imbangan juga kamu. Utility berapa dia? Utility dia saya punya 600. You ikut balik berapa you? Semua orang tak sama ini utility. Okay, so kita kena tulis baki BB di sini. Debit yang ini untuk debit kerana utility dekat debit punya belanja. Okay, and then you kena debit juga kerana sini dia sudah bagi tahu debit utility. You tambah lagi 200. Kerana tadi saya belum bayar lagi itu internet dengan telefon bill kan. So campur sekarang kita punya utility bagi HP dia 800 bagi HP and then pindah ke debit jadi bagi BB. Siap. Oke, kalau siap kita boleh sambung buat utility belum bayar. Tapi ini yang baru, so dia tak ada bagi BB. Terus kredit tulis utility 200 and then bagi SP 200. SP, BB. Tutup. Siap, kita boleh sambung lagi. Oke, lagi tiga saja. So, untuk yang last three. Faedah atas pinjaman A dengan faedah atas pinjaman A belum bayar. Ini dua-dua pun juga yang baru punya. So, hanya buka account ni. Debit. Tulis faedah atas pinjaman A belum bayar. Berapa dia? Bagi HP, bagi BB. Tutup. Lagi nak buka account faedah atas pinjaman A belum bayar. Ini letak kredit. Tulis faedah atas pinjaman A. 50 bagi HP, bagi BB. Tutup. Oke, tutup. So di sini sama juga sewa prabayar yang baru punya. So dah ada baki BB terus debit saja 3.000 di sini debit tulis sewa bagi SP bagi BB. Tapi account sewa bukan yang baru Account sewa dia ada dalam imbangan juga kamu. So account sewa saya imbangan juga sana berapa? Debit di sini 4.500. So debit sini juga ada tulis bagi BB 4.500. Tapi sekarang nak kredit kerana tadi prabayar kan lebih bayar so kita tolak keluar. So kredit 3.000. And then bagi HP jadi tolak. So bagi HP dia 1.500 pindah ke debit bagi BB. Yang ini yang baru sebenar, yang sewa sebenar untuk bulan ini 1.500. Okay? Kerana 3.000 ialah lebih bayar punya. So siap. So kalau siap boleh buat yang last one, insurance tadi saya punya. Kesilapan ketinggalan. So insurance ialah baru punya. So juga tak ada baki BB. Terus debit tulis bank. Kerana nanti credit bank. So kita tulis bank di butil ini 300 bagi HP bagi BB. Selepas tu kita akan boleh buat account bank. Account bank mesti ada baki BB dalam imbalan juga kita tadi. Last part. Saya punya 102.721 baki BB sini. And then credit insurance. Tadi sudah bayar insurance. So kita punya bank akan bertolak berkurang 300. So tolak dapat baki HP sini. And then pindah ke debit baki BB. So bila you siap semua ledger pelarasan, you lagi ada satu barang belum buat lagi Okay, ingat lagi nak buat account kawalan. So dalam account kawalan ini pun juga senang sahaja. Okay, I show you account kawalan di sini. How to do account kawalan. Nampak tak sini? So kita ada dua account kawalan belum terima dan account kawalan belum bayar. So I show you how to do kawalan So untuk ABT kita nak tengok balik baki BB dia berapa. Baki BB dia angkat dari mana? Dia ambil dari dia ambil dari sini. Nanti turun. Oke, nanti. Dia angkat dari sini. Oke, dalam kita punya soalan, ABT dia baki awal dia berapa? 6700 kan? So maksudnya semua orang sama punya baki BB debit 6700. And then debit sini kita akan letak jualan kredit. Jualan kredit amount ini ambil dari mana? Ambil dari jurnal jualan sini. Jurnal jualan yang buku catatan pertama kita. So jumlah dia 18200. Saya letak sini. Okay. So yang kredit ini pulangan jualan ambil dari mana? Jurnal pulangan jualan 50 saya punya. You letak kredit sini. Apa dekat jurnal pulangan jualan jumlah you punya. You ikut balik amount you. And then bank dari mana? Bank dari buku tunai kita. Buku tunai, okay, how to find out this one buku tunai 10700. You tengok buku tunai yang debit sini.
Nampak ada perniagaan T dengan perniagaan S. Ini semua you collect duit daripada mereka. So inilah bank dia. Saya punya, okay, dalam tarik 6 ada satu kali untuk T punya 2,000. Lagi tarik 10 ada untuk perniagaan S 3,700 campur. Lagi ada tak? Lagi ada. Dalam tarik 26 ada lagi satu perniagaan S bayar kita 5,000. So tiga ini saya campur dapat ini amount dia. So you ikut balik berapa you di sini buat? Ikut balik jangan ikut saya ah. You punya sendiri ada nombor sendiri. So dapat bank kita boleh campur debit tolak kredit dua ini dapat baki HP dia. And then pindah ke debit jadi baki BB. Inilah kawalan belum terima. So kalau you siap, you boleh buka account kawalan belum bayar. Sama juga. Ikut lah. So ikut balik berapa ABB yang baki awak. Ini soalan kasih punya lah. 7,500. So letak kredit baki BB. Kerana kawalan belum terima ialah liability. Liability kad kredit. So dia tak sama dengan APT. APT ialah asset kad debit. Lah, liability kad kredit. So sama juga kredit sini ada belian. Ambil dari mana? Ambil dari jurnal belian jumlah dia. Saya punya 28500. Lagi kita ada pulangan belian. Kad debit. Ya. Ambil dari jurnal pulangan belian. Jumlah dia 40. So bank ini pun juga ambil daripada buku tunai. So tengok kredit buku tunai. Nampak tak ada pembekal nama? Semua ini ialah bank. So saya ada nampak dalam tarik 5, pembekal P 4,500. Lagi pembekal Q yang tarik 21, 5,000. Hanya dua ini sajalah. So campur dapat 9,500. Yang ini saya punya. You ikut amount you sendiri. And then kredit campur tolak tolak dua ini dapat baki HP 460 and then pindah ke baki BV. So siap account kawalan. Oh, bila you siap kawalan, okay, you baru boleh buat imbangan duga terselaras ini. Okay, so how to do imbangan duga terselaras? Jangan risau, senang juga. Okay, ikut balik apa you ada buat dalam imbangan duga di sini. Semua amount you salin pindah ke sini saja. Ini kita suruh dia imbangan duga terselaras. Maksudnya imbangan duga ini sudah buat pelarasan selepas pelarasan. Okay, you salin saja tengok tak tunai berapa, kenderaan berapa. Tapi kenapa bank tak sama? Kalau yang tadi you ada buat pelarasan kan, maksudnya saya punya bank ada buat pelarasan. So cari baki BB yang baru. Maksudnya yang kena tukar punya baki BB, okay, yang tadi punya saya account bank sudah jadi 102,421 kan. So you ikut yang baru punya. So saya punya bank sudah tukar. Okay, so saya akan tunjuk yang mana satu kena tukar. Okay, so you ikut balik you punya pelarasan. Okay, pelarasan. So susun, saya show you here lah. I show you here. So untuk pelarasan tadi, okay, untuk pelarasan tadi kita ada apa? Kita ada susunnya kenderaan. Ini yang tak ada di sini kan? Imbangan juga punya dulu. So kita nak buka yang baru punya. Buka yang baru punya susun nilai kenderaan, letak debit kerana baki BB dia kat debit. And then sama juga akaun susun yang terkumpul kenderaan akan tukar. So yang normally biasa dalam imbangan juga dia ada punya tadi. So sekarang you tukar yang baru punya. Saya punya 3935. Lagi susun yang lengkapan. Okay, yang buka baru punya di bawah sini debit 200 and then susun yang terkumpul lengkapan 5,000. Yang tukar yang lama punya, yang O punya. Okey. Lagi nak tukar penambahan hutang ragu. Ini tak payah tukar ini yang buka yang baru punya penambahan hutang ragu 82 saya. Tapi peruntukan hutang ragu bukan baru punya. Ha? So dalam soalan imbangan juga tadi sudah ada punya. So you tukar sekarang punya. Saya punya 283. Sama juga simpanan tetap dengan simpanan tetap belum terima. Ini dua baru. So baru punya you buka di bawah sini lah. Debit 625, 625. Lagi utility. Dia bukan baru punya, yang O punya. So O di sini akan dapat yang tukar 800 sekarang. Lagi utility belum bayar 200, yang baru punya belum bayar kredit 200. Faedah atas pinjaman atas perkongsi A, so ini yang baru. Faedah atas pinjaman perkongsi A belum bayar, ini yang baru. So buka dua baru. Lagi sewa prabayar yang baru, so, buka sewa prabayar bawah sini 3,000 saya punya. Lagi account sewa yang bukan baru punya. Tapi kita nak tukar yang O punya tukar sekarang baru punya.
So insurance baru punya buka insurance. Insurance debit 300. Lagi account bank tadi sudah saya cakap nak tukar. Kerana saya punya ada perubahan account bank. Sama juga, kawalan belum terima dengan kawalan belum bayar. Sekarang tak ada macam yang imbang duga separate asing-asing semua pelanggan dengan pembekal. Kita boleh buat satu akaun kawalan belum terima. 14150, satu saja debit. Kawalan belum bayar kredit 6266 6460. Dia tak macam yang tadi kita punya imbalan duga sini. Dia ada banyak ABT, ABT tak ada. Sekarang kita semua campur satu account saja. So ini senang untuk tengok berapa pelanggan hutang kita ataupun berapa pembayaran kita hutang mereka. Okay, so semua ini dapat salin, and then mau tukar punya tukar, and then mau buka baru punya. Jadi, you punya imbangan juga terselaras boleh imbang lagi satu kali. Ini yang imbang yang kedua kali. So, kalau ibu boleh dapat imbang, sila komen video ini bagi tahu saya. Congratulations, yang imbang kali kedua. Yeay! Okay. So, siapkan imbang juga terserah semua inilah. So, I berharap semua penulis boleh imbang. Kalau tak imbang, boleh cari saya dalam WhatsApp. Saya ada punya telefon number di description box saya. Lagi masih ingat follow TikTok saya. Okay. So, sini kita hari ini video sampai sini. See you in the next video.